Bandar tempat Black Widow memecut dengan motosikalnya, jambatan tempat kereta Super Black Panther menuru laju. Semuanya di Korea. Kenapa Marvel asyik datang ke Korea? Hari ini, kita bongkar 4 sebab sebenarnya sampai habis. Semuanya bermula pada tahun 2015. Marvel merakam keseluruhan babak aksi utama Avengers: Age of Ultron di Seoul. Franchise terbesar Hollywood menjadikan tengah-tengah kota Korea sebagai pentasnya. Anda masih ingat babak Black Widow menunggang motosikal itu? Latarnya ialah Jambatan Mapor dan Jalan Raya Gangnam yang sebenar. Hutan bangunan futuristik di Digital Media City, Sangam, turut terakam terus ke layar. Ini bukan perkara mudah. Kerajaan kota Seoul menutup jalan-jalan di sekitar Gangnam untuk penggambaran, serta memberi sokongan pentadbiran berskala besar dan insentif penggambaran. Seluruh bandar bertukar menjadi set gergasi Marvel. Penggambaran di Seoul ketika itu melibatkan ratusan kru tempatan dan pelakon tambahan. Marvel masuk ke sebuah bandar Asia dengan skala sebesar itu memang sesuatu yang luar biasa. 3 tahun kemudian, Marvel kembali lagi ke Korea. Babak kejar-mengejar kereta Black Panther yang terkenal itu. Kali ini pentasnya ialah Busan. Babak kereta super menuru di atas jambatan guangan yang bergemerlapan. Jambatan yang menjadi lambang Busan itu terpahat terus di layar ratusan juta penonton seluruh dunia. Selepas kejar-mengejar di rumah judi, aksi berpindah ke pasar. Suasana meriah pasar Jagalchi Busan yang sebenar menjadi latarnya. Lorong-lorong sebenar Korea hidup dan bernafas dalam filem Marvel. Selepas filem itu ditayangkan, jumlah pelancong asing yang datang sendiri ke Gwangali dan Marine City di Busan meningkat dengan ketara. Satu filem sahaja mengiklankan sebuah bandar kepada seluruh dunia. Pada 2021, Marvel terus melantik pelakon Korea. Watak Gilgamesh dalam Eternals dibawakan oleh Ma Dong-seok atau Dan Lee. Skim saat wajah Korea menjadi sebahagian daripada alam semesta Marvel. Kemudian pada 2024, sesuatu yang lebih mengejutkan berlaku. Lee Jong-jae dari Squid Game memegang watak utama dalam siri Star Wars keluaran Disney, The Acolyte. Seorang pelakon Korea berdiri di tengah-tengah franchise paling puncak Hollywood. Steven Yeun yang dicalonkan anugerah Akademi bagi pelakon lelaki terbaik menerusi Minari, sehinggalah drama Beef yang menggenggam anugerah Emmy. Pelakon berketurunan Korea kini menjadi tumpuan di Majlis Anugerah Hollywood. Dan Marvel terus berjalan. Dalam filem The Marvels tahun 2023, pelakon Korea Park Seo-joon muncul sebagai putera Yan. Marvel kini secara berterusan memanggil pelakon Korea. Bukan pelakon sahaja. Pengarah Parasita, Bong Joon-ho, menyeberang ke Hollywood dan mengarahkan sendiri sebuah filem science fiction besar yang dibintangi Robert Pattinson. Kini Korea bukan sekadar menghantar pelakon, tetapi pengarah ke pusat Hollywood. Sebenarnya, dalam komik Marvel pun sudah ada wira berketurunan Korea. Amadeus Cho, jenius terhebat Marvel yang kemudiannya mewarisi kuasa Hulk, dan juga agen berasal dari Korea, White Fox. Jadi kenapa mesti Korea? Sebab pertama sangat mudah. Duit. Korea ialah salah satu pasaran filem terbesar di dunia. Pelanggan besar yang Hollywood tidak mungkin lepaskan. Kekerapan rakyat Korea menonton wayang bagi setiap orang adalah antara yang tertinggi di dunia. Penduduknya 50 juta, namun filem gergasi seperti Avatar atau Avengers pernah melepasi 10 juta penonton di Korea sahaja. Sebab skim filem Marvel sering ditayangkan buat pertama kali di dunia di Korea. Reaksi awal penonton Korea dan kutipan di sana menjadi isyarat permulaan kejayaan di seluruh dunia. Sebab kedua ialah visual. Malam di Seoul dan Busan sememangnya sudah seperti science fiction. Papan tanda neon, bangunan pencakar langit, jambatan futuristik. Latar yang sempurna untuk aksi SF. Khususnya kaki langit Marine City di Busan, begitu futuristik sehingga digelar Miami versi Korea. Tanpa perlu dilukis dengan CG pun, cukup dengan menghalalkan kamera, bandar masa depan sudah terbentuk. Ketiga, Hallyu.
Budaya Korea kini berdiri di tengah-tengah dunia. Dan ini bukan arus yang terbentuk secara kebetulan. Pada 2020, Parasita arahan Bong Joon-ho menjadi filem bukan berbahasa Inggeris pertama yang memenangi filem terbaik Anugerah Akademi. Ia menyapu 4 kategori termasuk filem terbaik dan pengarah terbaik. Skim saat peta dunia perfilman berubah. Pada 2021, Squid Game menjadi siri paling banyak ditonton dalam sejarah Netflix. Nombor 1 di lebih 90 buah negara. Seluruh dunia gairah dengan baju sukan hijau dan gula-gula dalgona. Belum lagi K-pop. Menawan puncak carta Billboard, malah menjadi pembuka utama Coachella, festival muzik terbesar dunia. Muzik Korea naik ke tempat paling tinggi di pentas dunia. Apabila kandungan Korea melonjak, jumlah orang yang belajar bahasa Korea meningkat mendadak. Sekadar tulisan Hangul melintas di latar belakang pun sudah cukup membuatkan peminat seluruh dunia teruja. Webtoon dan drama Korea kini menjadi kandungan asal yang dibeli hak ciptanya oleh Hollywood. Karya asal bagi filem hit dunia yang seterusnya sedang lahir di Korea. Festival Filem Cannes, kemuncak filem seni, juga memberi perhatian kepada Korea. Pada 2022, pengarah Park Chan-wook memenangi pengarah terbaik dan pelakon Song Kang-ho memenangi pelakon lelaki terbaik. Filem Korea berdiri serentak di puncak komersial dan seni. Kuasa budaya turut merebak keluar layar. Kimchi, bibimbap dan kosmetik Korea menguasai pasar raya dan YouTube di seluruh dunia. Segala yang berbau Korea menjadi trend. Bukan Netflix sahaja. Disney Plus, Apple, sehinggalah Amazon, semua syarikat penstreaman global berlumba-lumba melabur dalam kandungan asli Korea. Korea menjadi barisan hadapan perang kandungan. Netflix mengumumkan akan melabur beberapa triliun won khusus untuk kandungan Korea dalam beberapa tahun akan datang. Syarikat penstreaman terbesar dunia mempertaruhkan masa depannya di Korea. Keempat ialah teknologi. Studio kesan visual atau VFX Korea sudah berkembang sehingga mampu terlibat dalam filem besar Hollywood. Dari penggambaran hingga kerja pasca produksi, semuanya boleh diselesaikan di Korea. Tambahan pula, Korea memiliki rangkaian telekomunikasi terbaik dunia dan studio produksi maya. Di hadapan dinding LED yang gergasi, penggambaran dengan latar mana-mana tempat boleh dihasilkan. Kuasa sebuah filem melampaui bayangan kita. Busan selepas Black Panther, Seoul selepas Avengers. Bandar yang menjadi lokasi penggambaran akan bertukar menjadi destinasi pelancongan dunia. Pada mulanya mungkin ia sekadar latar yang eksotik. Tetapi kini Korea sudah menjadi rakan kongsi sebenar Hollywood, menerusi pelakonnya, ceritanya dan teknologinya. Karya Marvel dan Hollywood yang seterusnya, di mana pula akan merakam Korea? Mungkin pentas filem hit dunia yang akan datang ialah jalan yang sedang anda lalui sekarang. Marvel asyik datang ke Korea bukanlah satu kebetulan. Duit, visual, budaya dan teknologi. 4 perkara ini bertaut menjadi satu kepastian. Dan arus besar ini baru sahaja bermula. Setakat ini, skim sebab sebenar Marvel jatuh cinta pada Korea. Kalau anda mahu tahu lebih banyak kisah di sebalik gelombang Hallyu, langgan sekarang. Dalam episod seterusnya, kita bongkar niat sebenar Netflix mencurahkan triliun won ke Korea.